Bukan P-O-R-N bukan K-O-R-n. Selamat sama. Morning semua. Day yang ke-12. Kita pergi cari makan dulu. Yang lain pun dah cari makan. So kita split each other, split depa buat kerja depa, kita buat kerja kita. So sekarang ni DK nak pergi cari makan. Time menunjukkan pukul 11.45 dah. DK bangun pagi tadi pukul 10. Jadi jom kita pergi cari makan dulu. Lepas tu baru kita nak gerak ke Chumphon hari ni. Hari ni kita akan ke Chumphon, kita akan stay dekat camping site di Chumphon. Alright, okay, jom, let's go. Okay, JK jumpa kedai makan ni. Ni sebelah belakang So jom kita makan nasi dulu, lapak. Okay, kita tengok apa yang dia ada. Lauk-lauk Lauk-lauk macam ni. Boleh lah, kita makan lauk-lauk. Jangan pedas sangat. Makan ni Okay, jom kita makan dulu. Kita order dulu. Okay guys, kita makan ni. So dia nasi berlauk lah. Jadi kita ambil ni ya. Alright, let's go. Masa untuk bergerak ke Chumphon mengambil masa lebih kurang 4 jam 30 minit. Itu kalau tak berhenti lah. Kalau kita berhenti mungkin jadi 5-6 jam lah. Okay, jom. Dah pelan-pelan kayuh. Jalan dah makin tenang dah. Kita cari jalan kampung. Oh, dah tenang sikit. Tak mahu jalan highway, Asian highway tak mahu. Alright, okay, let's go. Nama di jaket, deko beta moto, pagi buta enjin mula berlagu. Laura di sisi, setia menemani, tak banyak bunyi tapi faham isi hati. Tak cari jalan cantik berkilat, kami pilih laluan yang buat badan penat. Debu naik, mata pedih sikit, tapi disitulah rasa hidup melekat. Deka bertemu, tu teruskan langkah. Laura bawa aku reda segala. Jalan berhabuk, berlubang retak, itulah adventure yang sebenar-benar. Tak semua ride perlukan laju, cukup sampai, cukup jujur. Roda berpusing, hati terbuka, aku dan Laura terus ke depan bersama. Lubang datang tanpa amaran, handle kuat, fokus jangan cuai. Suspensi kerja, tangan bergetar, tapi senyum masih boleh bertahan. Kadang senyap, kadang enjin menjerit, tak ada drama, cuma tekad yang solid. Laura bukan motor untuk menunjuk, tapi dia jentera yang tak pernah merajuk. Dekati moto, teruskan langkah. Laura bawa aku reda segala. Jalan berhabuk, berlubang retak, itulah adventure yang sebenar-benar. Kalau jalan elok semua orang boleh, bila jalan hancur baru tahu siapa kekal. Adventure bukan gambar cantik semata, ia perlu sabar dan setia. Tak kisah kemana, hala tuju, selagi Laura masih bernyawa. Di KBT Moto akan terus bergerak. Ini bukan ride biasa, ini hidup atas dua roda. Jalan nak ke Prachuap. Kita ikut jalan belakang tadi. So kita sampai lah kat sini. Dan inilah pemandangan yang dibagikan. Sepanjang jalan tepi laut. Alright, okay, jom kita sambung perjalanan kita. Daripada sini kita akan terus ke Chumphon. Deka bertemu, tu teruskan langkah. Laura bawa aku reda segala. Jalan berhabuk, berlubang retak, itulah adventure yang sebenar-benar. Tak semua red perlukan laju, cukup sampai, cukup jujur. Roda
tak berpusing, hati terbuka. Aku dan Laura terus ke depan. Bersama berdepan, bersama berdepan, bersama bekam motor. Okey, sekarang ni kita berada di Sam Au Beach ataupun pantai Sam Au. Terus bergerak, Jalan ni akan terus ke Prachuap kiri kan. So kita tadi ikut jalan kampung. Daripada sana kita mai pusing ikut jalan ni. Apa tengok air laut dia. Air laut dia kau-kau punya. Air laut dia kuat tau. Okey, belakang kita ada bukit. Belakang kita ada bukit yang berdepan dengan laut. Kat sini kita jaga-jaga ada monyet tadi cuba nak rampas makanan yang ada dekat motor. Okey, kita dah sampai di pantai Sam Au di Prachuap. Buat air laut tu, kena motor masin tu. Karat habis. Kena motor karat. Jom kita naik ke atas wat tu. Wat apa? Oi, DK nak naik kau. Wat apa? Wat Khao Chong Kachup. Wat Khao Chong Kachup. Awak tak boleh naik, ingat apa? Jom, let's go. Kita tengok siapa yang give up nanti turun balik. Okey, kita park motor dekat sini. Lepas tu kita jalan kaki naik tu. Jom, let's go. Lubang. Okey, kita nak pergi ke Wat apa? Wat Khao. Wat Khao Chong. Wat Khao Chong. Kau tu lubang, Chong tu cermin. Khao tu bukit, Oh, kau tu bukit. Chong tu lubang, Chong tu lubang, Kachup tu cermin. Kachup tu cermin. Okey. Ke atas tu. Dan tangga yang nak naik ni. Alright. So, jom kita seksakan diri kita start untuk sampai ke atas dan menikmati viewpoint tiga teluk yang sudah semestinya akan menakjubkan sebab cuaca pun cantik. Let's go. So, inilah tangga dia. Memang sampai separuh ni confirm lutut goyang. Confirm dikir lutut akan goyang ya. Ini tak dapat nak dinafikan. Jom. Kita tiga orang akan naik. Right, jom, let's go. Confirm lah, confirm tak cukup nafas ya. Kalau cukup nafas tu, wow. Tapi confirm tak cukup lah. Impossible boleh cukup. Oh, sakit lah, lutut dah start goyang lah. Alright, jom. So, kat sini kena jaga-jaga lah. Banyak kera. Banyak kera-kera yang akan mengambil kesempatan kat kita. Jom, sikit lagi jom. Kau cakap sikit lagi. Tapi hampa tengok yang tu. Wow. Tak apa, boleh. Sikit sampai. Ni, Tok pergi buat lawak pula. Kau buat lawak pula. Zipline bagi semangat kat Tok. Sikit lagi. Zipline tak. Zipline. Kamu Tok. Ni pemandangan dah. Zipline tak. Jom. Tak fat punya zipline. Sikit lagi jom. Let's go. Okay, nampak sikit dah. Zipline tak. Belakang lagi pekan Prachuap. Ni tu kat bawah. Zipline tak. Tu jom tu. Yeah tu. Alright, jom. Nak harap aku tak rakam. Kita sampai kat tengah. Kita lihat tak. Ambil nafas. Okay. Tu tak sampai lagi. Tadi yang kita ikut jalan tu kat bawah tu lah.
So kat situ straight tu nampak tu Asian Highway lah. Tu bandar Prachuap. Okey. 3 tu dia tulis bandar 3 Teluk. Dia tulis signboard tu bandar 3 Teluk. Okey, tempat ni panggil bandar 3 Teluk lah. Okey, jom let's go. Demi kerana YouTube Tuk kata kita buat ni. Betul tak Tuk? Demi kerana YouTube untuk hampa semua. Kita sanggup tak cukup nafas untuk sampai ke atas untuk share kat hampa view ni. Sampai ke sana dikit. Dia pegang 3 teluk, teluk Damau tu, Danau tu. Oh sana, hujung mana? Kedua, teluk ketiga duk Danau. Oh okey, cucun. Yang kita lalu tadi tu. Right. อันนี้พอลิงที่นี่จะตรงต่อเวลามากมากินก่อนแล้วลูก Apa dia cakap? Dah dia kata tokoh sini Gino. Oh Gina. Dia nak cakap lah semua tepi-tepi, dia tepi-tepi. Tu. Okey lah. Sampai dah tu. Tuk, sampai dah tu, sikit lagi. Come on tu. Come on. Dengarlah kau scam. Ada lagi tu. Ada lagi. Lagi 100 meter. Okey. Sampai juga. Uncle tua ni. Aduh. Uncle tua. Sampai. So sampai ni kita kena pukul gong. Kita pukul gong sekali. Tanda kita sudah sampai. Oh, ye, sudah sampai. การที่เปิดแกก็มาพูดไทย 3 kali ya. แล้วเดี๋ยวจุด 2 kali. Dan kali ketiga. Woohoo. Okey, sampai je. Jom kita masuk sat ke dalam wat ni supaya kita boleh relax sat sambil-sambil. Okay. Kita dah sampai. Yeay. Ni kalau Ricky nak buat konten lagi pun boleh. Belah tu. Belah tuan tu. 396 steps. Dia ada 396 step ni. Welcome to Conquer of Khao Chong Krajok. 396 steps. Receive the Conqueror of Khao Chong Krajok at Division of Tourist and Sport of Prachuap Khiri Khan Mini. Oh, boleh nak dapat CJ dia kena pergi kat situ lah. Maksudnya kita dah sampai atas ni. Tangga yang kita turun tadi, yang kita naik tadi, turun pula. Yang kita naik tadi daripada bawah tu. Dia jalan bawah, dia akan naik tangga sampai atas ni. Dia kena letak macam ni semua supaya dia tak mau bagi kera mai. Yang ni ada elektrik ni. Main ni. Apa ni? Kena kera mau terbakar tau. Okay. So inilah view dia daripada atas. Nanti kita ke sana tengok 3 teluk tu. Right. Okay, sekarang ni kita nak turun di other side. Kita nak tengok ada apa di sebelah sini. Oh, dah turun tangga ni. Kita jaga sikit. Masuk dalam gua ni. So, yang 3 bay tu, yang satu lagi bay kat sana. Sana, 1, 2, 3 dia side. Ada 3 bay. Okey, jom. Turun bawah ni. Oh, bangin juga Wow, inilah dia kaca yang dimasukkan rekod. Wow. Wih, jauh ni. Dia letak inilah tiga danau tu lah. 1 kat sebelah sana, 2 dan 3. 3 danau pula, 3 teluk. Alright. Dalam gua ni ada Quadin dengan the monkey god. So inilah keadaan di dalam gua. Dia tunjuk, dia buat macam ayat lah, macam ayat apa? Ayat sungai, ayat terjun. Atas tu. Right. Settle. Sinilah tempat dia. Inilah tempat dia tadi kita jalan tadi kan. So inilah view dia. Oh, apa? So, luas mata memandang.
Dan teluk yang pertama di sana, ini teluk kedua, itu teluk yang ketiga sebelah Sungai Bukit tu. Right, okay, jom. Let's go. Okay guys, DK dah sampai ke Wat Pekan 3 Teluk. Ini dia pemandangan dia. Tadi dah ke atas dah kan. So sekarang ni kita duduk sini, kita jalan kat sini tengok. Dah bagi pemandangan di sini pula. Tengok macam mana, ada apa yang menarik di sini. Dah sampai situ lah, dah jalan dah. Okay, so continue support YouTube DK untuk DK bawa apa jalan-jalan konten lebih kepada menjalan di sini. Jom kita jalan turun ke bawah tu. Let's go. Lagi 2 jam nak sampai Chumpon, tempat campsite. So sekarang dah pukul 4 dah. So lagi 2 jam dah pukul 6. Oh, lewat juga ah. Okay, jom kita jalan ke motor dan kita start our journey back to Chumpon. Jom, let's go. Deko beta moto, Paji buta enjin mula berlagu. Laura di sisi, setia menemani. Tak banyak bunyi, tapi faham isi hati. Tak cari jalan, cantik berkilat. Kami pilih laluan yang buat badan penat. Debu naik, mata pedih sikit, tapi disitulah rasa hidup melekat. Deka bertemu, teruskan langkah. Laura bawa aku reda segala. Jalan berhabuk, berlubang retak. Itulah adventure yang sebenar-benar. Tak semua ride perlukan laju. Cukup sampai, cukup jujur. Roda berpusing, hati terbuka. Aku dan Laura terus ke depan bersama. Tanpa amaran, handle kuat, fokus jangan cuai. Suspensi kerja, tangan bergetar, tapi senyum masih boleh bertahan. Kadang senyap, kadang enjin menjerit. Tak ada drama, cuma tekad yang solid. Laura bukan motor untuk menunjuk, tapi dia jentera yang tak pernah merajuk. Dekati moto, teruskan langkah. Laura bawa kita dah sampai daerah Chumpon. Cantik semata, ia sabar dan setia. Tak kisah kemana, hala tuju, selagi
Lalu jalan tadi tu yang apa tengok tu, dia semua tulis bahasa dia. Dia lah sikit-sikit dia tulis macam bahasa English sikit kan. Tapi yang besar-besar semua tu bahasa dia. So maksudnya jalan ni jarang orang luar untuk nak jalan. So dia bagi tahu bahasa dia saja. So tapi memandangkan kita ada local tour kat sini. Ni local tour kita. Nama dia Mr. Con. Bukan Con man lah, bukan lah. Con K-O-R-N, bukan C-O-N lah. Bukan. Con. K-O-R-N. Jangan. Kita ada Mr. Con bawa. Udah. Bukan P-O-R-N lah. Bukan lah. K-O-R-N. Sama tau. Bahaya ni. Lama dia semua ni. Dekat-dekat ni. Dangerous. Okay, pukul 6 dah sampai dah wilayah. Lagi 13 km. Kita akan sampai di campsite. Pukul 6 sampai wilayah Chumphon dah. Alright, jom. Let's go. Semua red perlukan laju, cukup sampai, cukup jujur. Roda berpusing, hati terbuka, aku dan Laura terus ke depan. Bersama berdepan, bersama berdepan, bersama bekam motor. Dekabite motor kan terus bergerak. Ini bukan ride biasa, ini hidup atas dua roda. Kita sampai dah. Belakang tu lagi. So kau kata nak panjat. Di tempat ni ada tempat makan-makan, tepi laut. Ni ada laut. Ada orang pacak kemah. So kita tak nak pacak kat mana. PG1, Wave 125, Wave 125. Kita dah sampai. Yeay. Pacak kemah dulu. Okey, kita dah dapat tempat untuk berkemah malam ni. Angin memang kuat lah. Memang angin dia tu tak berhenti-henti. Tiup. Kau tengok DK punya ni. Nampak? Angin dia tiup. Apa tengok kuat dia rambut belakang kan, nampak? So memang angin kuat lah. Tengok ni. Nampak ni. Nampak? So kalau tidur dekat sana ada dua pot. Tapi kat sana orang nak ambil dah. Kat sana harga dia 150 baht. Betul, kalau kat area ni semua kena bayar 100 baht. Kalau kita nak camping sini pun boleh. Tapi kau nasihat tak mau lah. Sejuk satu lagi angin kuat. Betul, dia tadi bincang dengan tuan kedai ni, tuan kedai Happy Bar ni. Tuan kedai dia kata boleh je pacak tu nanti esok nanti tunggu lepas makan semua dah clear dah, baru kita pacak sana. Betul, sekarang ni kita nak lepak makan dululah. Tunggu sampai semua clear lah, baru kita pacak kemah. Okay guys, kita tour kedai makan ni. So ni lah kedai dia. Cashier. Lebar dia ni. Nampak kamera dia tak jadi cakap tu senyap tu okay. So ni tempat makan. Yang kau cakap tadi dekat kawasan ni lah kalau kita nak pacak kemah nanti. Okay. Kita turun bawah, terus ke laut dah. Tu dah laut dah. Kita parking kat atas tu. Okay. So sini boleh je kereta masuk kan. Ni pasir ni. So ni
dekat tepi Ilok dah ni. Tepi pantai ni, pantai tepi Ilok dah. Kalau pacak sini jawab je, kau kata tenggelam. Ni lah. Angin dia memang constant wind. Okay lah. So sampai di sini saja video ride hari ni. Kita dah sampai di salah satu daerah di daerah Chumphon, tapi di luar sikit daripada Pekan Chumphon tu. Jadi ride hari ni day 12, day 12 kita bercamping di tepi pantai, di tepi laut. Jadi seperti biasa, continue support, continue like video DK, continue share video DK bagi subscriber DK 10,000 subscriber. Dan pada masa yang sama continue untuk share video DK. Okay, terima kasih kepada semua yang sudi view video DK daripada day 1 sampai lah ke day 12 ni. Ada 13 ada 14 lagi 2 hari. 13 14 baru kita balik.